Hai semua, hari ini saya bersama Kamila Liana. Apa perasaan awak selepas awak terima result SPM awak? Awak okey tak? Ya, okey. Saya rasa excited, saya rasa happy. Gembira, nangis. Dan saya tak expect saya dapat result macam ni. Okay, hari ini saya bersama Sazlin Farisha. Apa perasaan awak selepas awak terima result SPM? Awak okey tak? Saya sangat-sangat okey sebab result saya pun okey. Saya pun tak expect saya dapat result macam ni. Apa perasaan awak selepas awak terima result SPM? Awak okey tak? Saya okey je. Saya bangga dengan keputusan saya walaupun saya dapat 6A. Tapi saya berjaya banggakan keluarga saya lah. Apa perasaan awak selepas awak terima result SPM? Awak okey tak? Okey, saya rasa teruja. Sebab inilah usaha yang saya dapat apabila saya berusaha lah. Apa perasaan korang after korang dapat result korang? Feel happy because I earned it a lot. I memang tak expect lah 10A. Tapi 7A ke atas tu macam boleh je. Tapi tiba-tiba matematik dapat A solid. Oh my god! Wow! So memang proud and happy and also grateful for everyone. Saya memang gembira sebab result ni memang saya tak expect pun. Ni lebih daripada saya yang target. Memang grateful lah. Terima kasih yang doakan untuk kita orang. Semoga cemerlang. Itu je. Okay, thank you. Okay, thank you. Dah. Okay, sekarang ni saya bersama Yuan Vikram, anak lelaki Vikraman. Apa perasaan awak setelah mendapat result SPM ni? Saya rasa amat gembira. Terbaring lagi di taman. Okay, ada kata-kata untuk keluarga? Terima kasih sebab sokong saya, doakan saya hingga saya dapat keputusan macam ni. InsyaAllah saya akan sambung belajar hingga ke arah yang lebih besar lah. Itu saja. Ada kata-kata untuk keluarga? Kepada mak ayah saya, terima kasih sebab support saya. Daripada awal saya masuk Form 4 sampai sekarang, tak berhenti bagi sokongan. So saya dapat banggakan mak ayah saya lah. Apa kata-kata untuk keluarga awak? Untuk mama papa, minta maaf kalau result ni tak cukup. Tapi saya dah cuba sehabis baik dan insyaAllah benda ni boleh banggakan juga. Ada kata-kata yang awak nak tujukan dekat keluarga awak? Terima kasih kepada mak dan ayah saya sebab sanggup berkorban apa sahaja untuk saya sambung belajar, untuk saya dapat keputusan yang macam ni lah.